Kembalilah kita dalam Myvi Cooking, ya. Kereta tu kereta pinjam je, tu bukan kereta aku. Kawan aku bagi pinjam, aku gunalah. Kawan aku tak bagi pinjam, tak gunalah, So Myvi Cooking is back to normal, Sebelum pekerja mak pandai, mak kena pergi beli barang. Lepas ni biar dia orang yang beli, So sekak masak sendiri ke? Ya. Kita akan ada menu RM3 dan ke atas tu dalam pack RM85. Tu makanan je, belum termasuk dessert. Bersedialah untuk ke Desa Mak Rentan 13 hari bulan 6. Kita dah start niaga balik. Selamat datang ke kedai Mak. Mak masih pekerja tau. Sekarang kau apa ya? 9. 9 malam, masih dekat jalan raya tau. Satu hari tak rehat lagi. Jangan lupa datang kedai Mak. Sapa Mak. Bye. Inilah keadaan di dalam, ya, penuh full tank. Di luar pula, beginilah kita akan sumbat selagi boleh. Besok kita akan pergi CH pula tengok apa yang tak cukup. Alhamdulillah, gunalah apa yang ada. Kita bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Ada Myvi, kita guna Myvi. Tak apa, janji kita tak menyusahkan orang. Bye.